Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali, sedikit perkongsian mengenai pengalaman saya dalam ternakan ikan tilapia lobster. Kalau kita tengok daripada kenaikan harga barangan hari ini, mungkin semuanya barang semua naik. Daripada kos-kos kehidupan kita semuanya dah melambung tinggi. Jadi agak terkesan jugalah bagi orang yang terkesan ni, dia akan ada perasaan satu ketidakpuasan kepada kerajaan kita lah. Tapi kalau kata orang yang tidak terkesan, dia relax, apa saja pun boleh. Okey, betul tak betul? Okey, itu adalah pendapat saya lah. Okey, bagi macam terkesan, okey, saya sendiri pun terkesan juga daripada kenaikan tarif elektrik pada bulan hadapan. Okey, dijangka akan naik sebanyak 14.2% pada bulan depan. Jadi sama-samalah kita tengok sama ada benda ni benar ataupun tidak. Tapi kalau kita tengok daripada media-media sosial ni, semuanya dah digembar-gemburkan dengan kenaikan 14.2%. Okey, jadi apakah peranan kerajaan sekarang ni? Jadi itu sajalah, dia boleh kenaikkan harga barang tu, mungkin dia ada alasan-alasan yang tertentu lah. Tapi bagaimana pula dengan alasan kita? Adakah dia dengar mengenai alasan-alasan kita ni? Kita terpaksa tanggung lah kos untuk buat ternakan ni. Okey, contohnya macam saya fokuskan kepada ternakan. Okey, untuk menjalankan setiap kolam-kolam ternakan kita ni, kita perlukan elektrik, menjalankan pump oksigen, untuk filter, pump untuk filter, dan pelbagai lagi lah kos-kos lampu dan kos pelbagai lagi yang kita gunakan untuk buat ternakan ni. Jadi kalau kita kenaikkan 14% tu, 14.2% tu bagi saya mungkin agak tinggi lah. Mungkin agak terkesan. Bukan agak terkesan lah, memang terkesan pun. Sebab bisnes saya ni pun kalau kita buat ternakan yang secara kecil-kecilan ni, dekat belakang rumah ni, sebenarnya hanya menjana untuk backup balik apa progres yang saya buat dalam ternakan ni, hanya boleh dapat income balik untuk maintenance kolam-kolam yang dekat belakang saya ni, daripada segi denda, bayaran elektrik dan sebagainya lah. Tapi kalau kita ada kenaikan macam tu, bagaimana pula dengan harga ikan saya? Adakah saya patut naikkan ataupun saya masih stay lagi macam ni? Dan juga kalau kita korang tengok sekarang ni pun ekonomi kita pun dah memang melambung tinggi. Sepatutnya kalau kata kos taraf hidup kita ni dah meninggi ni, dia akan jadi satu faktor yang boleh melemahkan kita juga lah bagi level-level yang bawah ni, macam saya juga. Jadi akan terkesan. Okey, contohnya saya bagi, okey, kalau kata korang tengok untuk contoh pengiraan elektrik, saya boleh kongsikan link dekat atas ni. Okey, korang boleh tekan. Ini adalah satu contoh pengiraan elektrik pada yang lalu. Okey, kalau kata bulan depan ni dah tarif dia naik sebanyak 14.2%. Tu contohnya kalau kata macam pump oksigen saja tu, okey, 12 watt. 12 watt sebelum ni saya terpaksa bayar lebih kurang dalam RM1.80 ataupun RM1.50 dalam average yang macam tu saja. Tapi kalau kata kenaikan dengan harga 14.2% tu, kemungkinan saya akan bayar, saya terpaksa bayar lebih kurang RM2.30. Average lebih kurang macam tu lah. Daripada penggunaan, kadang-kadang saya tutup juga, kadang-kadang buka direct 24 jam setiap bulan. Okey, kalau kata penggunaan macam pump oksigen saya tu, Hailer ACO 308 30 watt. 30 watt ni saya menggunakan pump saya ni untuk support keseluruhan oksigen yang dekat belakang ni, kolam-kolam yang dekat belakang ni. Jadi daripada 30 watt tu, kalau kata penggunaan saya memang non-stop lah, dah berapa tahun memang non-stop, hanya ada sekali saja saya keluarkan servis. Jadi kalau kata 30 watt tu, kemungkinan saya akan terpaksa bayar lebih kurang dalam RM7, 6 hingga ke RM7 daripada apa yang saya buat pengiraan tadi lah. Itu adalah kos yang saya perlu bayar untuk satu pump 30 watt untuk setiap bulan. Jika kenaikan 14.2%. Jadi kenaikan ni memang kita terpaksa tanggung lah. Kalau kata betul kenaikan itu, memang kita terpaksa tanggung kos apa yang kita buat. Walaupun kalau kata korang ada satu akuarium pun, mungkin dalam satu akuarium tu mungkin korang akan guna satu pump lah yang mungkin lebih kurang dalam 4 watt saja, pump oksigen yang kecil tu. Okey, itu adalah 4 watt. Jadi korang akan bayar hanya dalam berapa sen saja, dalam berapa puluh sen saja. Jadi mungkin tidak terjejas lah. Tapi kalau kata penggunaan kita ni dari setiap kolam ni, macam saya ni dah berapa kolam dekat belakang ni, di depan lagi pun ada berapa pump. Untuk satu pump tu, pump support lagi. Jadi penggunaan elektrik ni agak ketara jugalah. Kalau kata kenaikan macam tu, saya akan terkesan. Jadi bagaimana pula untuk atasi dia? Okey, untuk atasi dia sebenarnya kita terpaksa hadapilah risiko daripada harga kenaikan barang sekarang ni dan kenaikan harga elektrik, tarif elektrik yang akan dikatakan naik pada bulan 7 nanti. Jadi kita akan sama-sama kita tengoklah kerana sama ada betul ataupun tidak kenaikan tarif elektrik itu sebanyak 14.2% tu. Jadi kalau kata untuk daripada alternatif lain, kita terpaksa keluarkan modal jugalah, kita pun terpaksa menggunakan daripada tenaga solar. Jadi penggunaan tenaga solar ni pun bukannya
murah sekarang ni. Kalau kata kita beli yang harga RM30-40 tu, kemungkinan tak tahan lama mana pun, hanya sekadar shock ambut zinc ataupun sonok tunjuk atau itu pun saja. Tapi dari segi ketahanan, Allahualam lah, kita pun sendiri pun tak tahu, dan saya sendiri pun belum pernah lagi menggunakan tenaga solar ni. Mungkin insyaAllah kalau kita ada peluang, saya akan menggunakan. Kalau kita support daripada mana-mana, saya akan menggunakan tenaga solar jugalah untuk buat ternakan ni lebih jimat. Itu pandangan saya lah. Jadi kalau kata korang tengok daripada penggunaan elektrik sekarang ni, okey, penggunaan elektrik dah meningkat, jadi kos kita menggunakan untuk buat ke dalam ternakan ni akan terkesan jugalah. Kecuali lah kalau kata macam saya pun, saya buat bisnes untuk jualan anak-anak benih ikan tilapia ni dan jualan untuk induk yang besar tu, jadi saya terpaksa kos elektrik saya ni memang agak terkesan juga. Tapi kalau kata untuk korang, kalau kata yang setengah tu kita buat hanya short-short saja, macam satu kolam ikan keli, satu kolam ikan tilapia, mungkin tak akan terasa lah kenaikan daripada kos elektrik tu. Jadi itu adalah pandangan saya. Okey, bagaimana pula pandangan korang? Korang boleh tulis kat ruangan komen dekat bawah tu pendapat korang. Okey, kita boleh kongsi bersama-sama. Okay, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.